Matlamat ini sangat penting untuk pekerja awam tuan-puan. So tuan-puan yang bekerja awam, tuan-puan boleh stay video ini. Semoga ramai lagi dapat manfaat dengan simpanan emas. Saya akan share 4 matlamat untuk pekerja awam ini tuan-puan. Yang pertama tuan-puan, dana persaraan tuan-puan. So tuan-puan, sekarang ni tuan-puan, untuk pejabat awam dah tiada lagi pencen. So tuan-puan boleh jadikan emas ni sebagai dana persaraan. Contohnya tuan-puan targetlah 150 keping dinar ini untuk dana persaraan, iaitu sekitar 200,000 tuan-puan. Tuan-puan simpanlah 1 dinar ini 1 bulan. Dua tuan-puan, ini adalah untuk tuan-puan yang baru bekerja awam dan dah ada target untuk beli rumah tuan-puan, tapi duit tak cukup. So tuan-puan boleh simpan at least 80 gram ataupun 100 gram untuk dana deposit rumah yang pertama. So tuan-puan, yang ketiga ini kepada orang yang Muslim, tuan-puan boleh pergi umrah ataupun haji tuan-puan. So tuan-puan sebagai umat Muslim, tuan-puan boleh pergi umrah ataupun haji dengan mengumpul emas ni tuan-puan. Kalau tuan-puan nak pergi haji, sekitar 5 dinar ini pun dah boleh dah pergi haji tuan-puan. 5 dinar ini, ini dah 1 dinar. Tuan-puan kena kumpul lagi 4 dinar untuk pergi umrah dan haji tuan-puan sekitar 8 dinar. Matlamat yang paling last ni tuan-puan, matlamat yang orang suka tuan-puan, iaitu matlamat simpan duit untuk kahwin tuan-puan. So tuan-puan, selalunya orang tak suka simpan duit. Sebab apa tuan-puan? Simpan duit selalu bocor. So tuan-puan, saya sarankan tuan-puan simpanlah dalam bentuk emas. So tuan-puan, emas ni tuan-puan sifatnya kalis kebocoran duit. Maksudnya tuan-puan, kalau simpan duit dalam bank tu selalunya nak korek tuan-puan. So kita simpanlah emas tuan-puan untuk dana perkahwinan tuan-puan. So tuan-puan boleh target, kalau tuan-puan ada pasangan, tuan-puan boleh target 1 gram 1 bulan. Dah capai target tuan-puan jual emas-emas tu dan boleh jadikan dana perkahwinan tuan-puan. Tuan-puan boleh follow saya, dan tuan-puan kalau belum lagi mula menabur emas, tuan-puan boleh tengok di bio saya, mula menabur emas. Semoga bermanfaat.